Wow, setelah saya berlari 5 km, walaupun pace yang biasa saja, dan saya rasakan bahawa kasut ni memang di luar jangkaan. Di mana kasut ni, walaupun harganya sangat murah, antara kasut yang paling berbaloi sekali, saksikan video ini sehingga penghujungnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini adalah 6 Jun 2026 dan kita akan menguji satu kasut yang terbaru daripada 361 degrees, iaitu Pop Blaze 6.0. Jadi persoalannya adalah, adakah kasut yang sesuai untuk newbies, untuk mereka yang baru berminat untuk memulakan hobi larian ini, dan adakah kasut max cushion seperti Nimbus, seperti Max daripada Puma, dan seperti juga kasut super trainer macam Super Blast daripada Asics, apakah tujuannya? Okey, jadi kasut max cushion daripada Pop Blaze ni dikatakan memang sesuai untuk newbies. Jadi saya akan menguji kasut ini, dan istimewanya pasal kasut ini, harganya adalah sekitar 160 hingga 180 ringgit saja. Jadi untuk comfort ataupun keselesaan, saya bagi kasut ni 4 bintang. Sebab dengan hanya sekali saja pakai, saya rasa ia sudah selesa. Jadi tak perlu break in yang banyak. Contohnya macam kasut Nova Blast, anda kena pakai mungkin 20 km sekurang-kurangnya, half marathon sekurang-kurangnya untuk anda break in kasut tersebut. Tapi kasut ni hanya sekali saja saya pakai, saya dah rasa selesa, saya dah rasa serasi. Dan satu faktor lagi tentang keselesaan ni adalah dari segi stability. Jadi stability ni adalah penting, sebab kasut yang tidak stable, ia boleh menyebabkan kecederaan. Jadi anda lihat, saya telah uji kasut ni di permukaan yang tidak rata, berpasir dan sebagainya, lecak, lincin. Tapi dia sangat stabil sebab gridnya tadi memang bagus, dan dari segi stability, di mana bila anda jejakkan kaki anda di permukaan yang tidak rata, ia masih stable. Okey, anda tidak rasa anda kehilangan kestabilan sehingga anda rasa ingin terjatuh, yang berbahaya sebenarnya. Sebab tapaknya agak lebar sedikit, dan bila stabilitinya baik, ia juga menyebabkan ia rasa selesa. Jadi ia tidak menyebabkan kecederaan, tidak menyebabkan kaki anda rasa lenguh yang teramat. Okey, jadi saya rasa ini juga adalah faktor penting dalam kriteria keselesaan. Sebab saya menggunakan stokin Steigen, jadi stokin ini memang tak panas, dan dia senang dari segi breathability, pengudaraan. Dia ada pro and cons. Sebab kalau kasut tu, contohnya kasut-kasut Nimbus, apanya ialah selalunya dia menggunakan knit, di mana ia disulam, jadi banyak udara boleh masuk dalam kasut tersebut. Tapi kasut ni dia balance, iaitu bermaksud dia seimbangkan di antara breathability dan juga dari segi resistance, iaitu dia water resistant ataupun water repellent. Jadi bila anda lihat dalam klip saya, ada yang kena pada air, dan saya tak rasa air itu masuk dalam kasut ataupun stokin. Jadi sebab itu kadang-kadang orang hanya komplain, oh kenapa kasut ni
panas kan. Tapi memang susah sebenarnya untuk seimbangkan antara panas dan juga antara itulah dia nak breathable kan. Jadi supaya kasut ni tak banyak lubang, tak banyak untuk pengudaraan, jadi kasut ni dia seimbang. Jadi jadi kalau anda boleh pakai contohnya semasa hari hujan, jadi tak adalah kasut ni basah lencun. Setoki anda lencun dan anda rasa berat. Sebab itulah kasut ni tak semua yang breathable-nya bagus, tapi dari segi water resistant atau water repellent-nya juga macam terlampau bagus. Okey, jadi kasut ni seimbang. Jadi sebab itu saya bagi keselesaan 4 bintang daripada 5 bintang. Okey, jadi kita seterusnya kita akan komen dari segi prestasi, iaitu segi kelajuan, dan faktor yang menentu kelajuan ni adalah dari segi bounce rate dan juga dari segi grip, dan juga bounce rate juga menentukan dari segi kelajuan. Okey, jadi saya akan komen sebentar saja lagi. Baik, sekarang kita ulas dari segi prestasi. Jadi prestasi kita lihat dari segi bounce rate, iaitu tahap pantulan kasut ni. Dan kasut ni punya stack height, iaitu 34 mm di depan dan 40 mm di belakang. Bermaksud dropnya adalah 6 mm. Jadi 6 mm ni agak medium. Jadi bermaksud dia tak terlampau rocker. Rocker ni jadi anda ada efek jongkan-jongkit. Jadi kalau kasut yang terlampau tinggi rockernya, contohnya 8 mm, jadi dia agak mendesak, walaupun sama ada dia ada carbon plate atau tak ada carbon plate, tapi disebabkan oleh drop yang tinggi, jadi ia ada efek dari segi rocker. Jadi kalau rocker yang tinggi bermaksud ia akan mendesak sedikit, menggalakkan sikit untuk anda untuk berlari lebih laju. Okey, rocker effect kan. Bila di mana dropnya kalau tinggi 8 mm, 10 mm, bermaksud dia akan menggalakkan anda untuk berlari lebih laju. Tapi kasut ini sebab dia untuk newbies dan dia untuk mereka yang ingin membuat jogging yang santai-santai, mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia larian, mereka yang berbadan besar, mempunyai berat yang tinggi. Jadi kasut ni sangat selesa, baik untuk lutut. Jadi kasut ni dari segi prestasi, di mana stack height-nya memang macam saya katakan tadi sangat selesa, tetapi ia juga dari segi prestasi ia medium saja. Ia sesuai untuk mereka sama ada berlatih, mereka yang baru ingin memulakan hobi larian ni, dan kasut ni bukanlah untuk kelajuan. Jadi untuk bounce rate pula, di mana pantulannya, sebab ia ingin mengekalkan iaitu tenaga anda, jadi bounce rate-nya sangat bagus. Jadi bila apa yang anda salurkan dari segi tenaga, ia juga membuatkan tenaga itu dipantulkan semula. Jadi anda tidak perlu bersusah payah. Jika kasut itu densitinya terlampau tinggi, pantulannya sama ada terlampau mendesak ataupun terlampau tinggi, menyebabkan anda kena laju. Tapi kasut ni kalau anda perlahan, kan dia akan menyerap impact pada lutut anda, dan juga pada masa yang sama dia mengekalkan tenaga anda supaya tidak dibazirkan. Jadi prestasi untuk laju memang kurang, tetapi prestasi dari segi bounce rate, ia ada dua tujuan, iaitu untuk mengekalkan tenaga anda dan juga menjaga impact pada joints ataupun lutut, knee dan sebagainya, lutut dan tapak kaki dan sebagainya. Jadi ia untuk selamat dan dia untuk mengekalkan tenaga anda. Jadi saya rasa ini sesuai sangat untuk newbies
dan bukan untuk mereka yang ingin berlari laju. Jadi bounce rate-nya secukup rasa untuk menjaga, mengekalkan ataupun preserve tenaga anda supaya tidak dibazirkan. Jadi itu saya rasa sangat sesuai untuk mereka-mereka yang ingin berlatih, beriadah, bersantai-santai, jogging, dan inilah kasutnya. Okey, dan ia lebih selamat. Dia sebenarnya Max Cushion ni memang bukan untuk laju. Dia untuk untuk berlatih dan beriadah. Jadi untuk tujuan ni, untuk prestasi, saya bagi 4 bintang juga. Sebab bermaksud kasut ini sesuai untuk newbies. Okey, bukan bermaksud dia untuk laju. Kalau anda ingin berlumba untuk berlatih, untuk berlari laju, ini bukan kasutnya. Tapi untuk tujuan, untuk newbies, saya bagi 4 daripada 5 bintang untuk prestasi. Sebab bounce rate-nya memang sesuai untuk tujuan. Baik, kasut ni dari segi harga. Jadi kasut ni anda boleh cari di Shopee, di mana contohnya anda boleh lihat, anda boleh cari 361 degrees Pop Blaze 6.0. Mungkin dia ada versi 5.0, saya tak pernah cuba. Jadi 6.0 ni harganya ada yang saya tengok sekitar 161, ada yang 180. Jadi anda boleh beli kasut ni dengan diskaun Shopee pada harga-harga yang murah. Boleh saya katakan harga kasut ni kurang daripada RM200. Jadi kasut ni kalau nak dibandingkan contohnya Essex Nimbus 26, 27, 28, mungkin sekitar 600 lebih, 680. Dan kalau diskaun versi lama tu mungkin 400 lebih ringgit. Jadi kasut Pop Blaze ni masih murah, kan? Jadi kalau anda bandingkan dengan Puma Max, kan? Itu pun harganya, kalau harga biasa 600 lebih, kalau dapat diskaun pun mungkin sekitar 400 lebih, 300 lebih. Tapi saya rasa kasut ni dari segi prestasi lebih berbaloi dan lebih bagus dari segi impactnya. Okey. Dan kalau kasut ni kita nak bandingkan lagi dengan brand lain, kan. Contohnya baru-baru ni saya beli Hyper Boost Edge. Kasut ni memang ramai influencers, YouTubers review. Mereka puji memang melambung. Tapi kasut tu kalau saya beli di Jepun pun harganya dalam sekitar 500 lebih. Di Malaysia dalam 800 lebih, 860. Tak silap saya. Tapi kasut ni, kasut Adidas Hyper Boost Edge ada isu. Okay? Jadi kalau mereka yang newbies yang baru nak mencuba hobi larian ni, saya galakkan anda cuba kasut-kasut yang daripada China ni. Jadi sebab risikonya kurang, kan? Jadi kalau dengan harga 160, 180, jadi anda boleh cuba sesuai ke tidak, adakah hobi larian ni sesuai untuk anda. Jadi saya rasa anda boleh cuba. Jadi risikonya kurang. Kalau anda nak invest dalam kasut yang super trainer ataupun kasut-kasut yang brand, sebenarnya anda telah membayar hanya untuk jenama brand. Tapi dari segi efek, impact dan outcome atau hasilnya mungkin adalah lebih berbaloi, sama saja kalau anda tak kisah tentang brand. Tapi nak cakap tak branded pun kasut 361 degrees ni pun tidak. Dia pun ada outlet-outlet di Malaysia. Mereka adalah serius. Mereka ingin menawarkan kasut yang bernilai tinggi, harga yang berbaloi, sepadan dengan kualitinya. Jadi 361 degrees ni memang serius. Okey. Jadi anda tak boleh kata 361 degrees ni adalah brand-brand kedai runcit ataupun brand-brand yang cap ayam, kan. Jadi saya rasa 361 degrees ni, Pop Blaze, setakat ni saya memang ada terima kasut-kasut percuma saja daripada 361 degrees ni. Mereka hantar terus daripada China dan suruh saya uji. Tapi bagi saya, antara kasut-kasut yang saya dah uji tentang 361 degrees ni yang ada carbon plate, kasut ni lah yang paling saya suka sekali. Saya rasa kasut ni
kasut favourite saya setakat ni daripada 361 degrees. Terima kasih kepada 361 degrees. Tapi saya rasa ini adalah review saya yang paling jujur. Jadi 3 kriteria tadi, iaitu dari segi keselesaan, dari segi prestasi dan dari segi harga. Jadi saya rasa kasut ni adalah kasut yang terbaik, max cushion untuk newbies, bagi mereka yang ingin berjinak-jinak dalam dunia larian. Jadi anda boleh cuba dalam fun run 5K, 10K, bila ada dah mantap, anda pun boleh pakai juga untuk 15K, untuk 21K. Saya rasa kasut ni akan adalah risiko rendah dan boleh mencapaikan matlamat anda untuk daripada starting line ke finish line. Jadi itu saja review saya tentang 361 degrees Sport Place 6.0. Jadi apa pendapat anda? Adakah anda pernah cuba kasut-kasut daripada China yang max cushion ni dan anda bandingkan dengan jenama-jenama lain? Jadi apakah kasut favourite max cushion anda? Cuba komen di ruangan komen dan kita berbincang. Anda pernah tak cuba kasut-kasut China ni? Memang anda rasa berbaloi kan? Dan sebab sekarang ni kita kena tengoklah, sebab ada yang suka beli untuk jenama, ada suka beli untuk mereka nak berjinak-jinak saja dalam dunia larian, sebab event larian pun banyak sekarang, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Dan syabas kepada rakyat Malaysia yang menjadikan hobi larian ni satu cara hidup, okey, di mana mereka sokong je event-event yang bagus kan. Jadi syabas diucapkan, itu satu perkembangan yang baik. Dan itu saja, dan saya akan review lagi kasut-kasut. Banyak sebenarnya kasut di rumah tu yang saya belum review lagi, sebab banyak masa saya pada untuk waktu kerja, dan saya pun banyak travel. Dan saya akan ulas lagi kasut-kasut yang menarik, yang berbaloi dan sesuai untuk siapa. Alright, jadi jangan lupa tolong like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong like, share, komen dan subscribe.